Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan baca kitab Ila Hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Summa ila arwah muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kafatan 'ammah wa khususan ila ruh al marhum wal marhumah khususan al qubur minal muslimin wal muslimat wa alihi al kiram wa ashabil 'azam syadillah wa al-fatihah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Alhamdulillah. Bismillah, ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah, ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah, ma syaa Allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah, ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi fadhil mursalin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdinas siratal mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nuril muzhibin nisyan bi nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma yashi'uka. Amin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya abati ya Rasulullah khudh bi yadi qallat hailati adrikni. Assalatu wassalamu alayka ya habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya awwala khalqillah qatam rasulillah. Assalamu alayka ya sayyidina al-mahdi al-khalifatullah. Assalamu alayka ya sayyidina al-khidir al-badiyah bil mulki al-abbas. Allahumma ربنا أتمم لنا نورنا إننا إنك على كل شيء قدير. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن علما. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعك يا رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Hormati dan kasihi tuan-tuan pegawai masjid, di konstituen Taqwa Masjid, tuan-tuan imam, tuan bilal, tuan dari seluruh warga Qaryah Masjid Bagang Pinan yang dirahmati insya-Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita sentiasa bersyukur dan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, inayah, riayahnya, hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Maka
Kita pada malam ini Allah rezekikan kita atas belah ihsan kasih sayang Allah kepada kita semua, meletakkan kita di rumahnya, menjentik hati kita supaya kita sampai ke masjid Allah SWT yang penuh barakah dengan keampunan. Sebagaimana yang saya beritahu dahululah, masjid ini adalah merupakan universiti umat Islam. Maka di masjid inilah kita menyelesaikan ataupun bebas kita daripada belenggu dosa fardhu ain. Karena di masjid adanya pelajaran fardhu ain, itu ilmu tauhid, asas ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Maka pengajian itu ada di masjid, lepaslah kita daripada dosa. Mana belajar ilmu fardhu ain ini adalah suatu kewajipan setiap individu muslim yang mukallaf. Alhamdulillah, syukur kita pada malam ini kita sambung lagi pengajian ilmu tasawuf. Moga-moga ilmu tasawuf ini boleh mengubah diri saya sendirilah. Mengubah diri saya sendiri berkaitan dengan hati, jauh daripada riya, sombong, takabur dan sebagainya, ikhlas. Moga-moga dengan ilmu ini, dengan berkah kitab yang kita baca ini oleh Imam Ghazali ini, dengan izin Allah SWT, dengan asbab kita ini, Allah ubah kita menjadi kita yang berakhlak yang baik. Semoga amalan-amalan kita diterima oleh Allah SWT, kerana kita bebas daripada belenggu riya, sum'ah, takabur dan sebagainya. Baik, tuan-tuan sidang jemaah sekalian, kita sambung lagi pengajian kita, itu cara pengubatan riya ini, iaitu yang kita bincang. Riya itu disebut oleh Imam Ghazali itu pada bab yang ketiga, yang kedua malam ini, iaitu riya dengan ketampanan dan kecantikan. Baik. Qala musannif wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin rabbal alamin. Dan dalam kitab yang lain disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, riya itu boleh berlaku dengan 12 perkara lah. Berkait dengan ni juga lah. Itu secara ringkasnya, riya 12 perkara itu, yang pertama riya dalam ibadah. Riya dalam ibadah ni maknanya dia merasakan ibadah dia tu menyebabkan Allah, maka menyebabkan dia ni jadi ahli syurga sebagainya lah. Riya dengan ibadah seolah dia ni banyak ibadah. Akulah wajib beribadah, orang lain tak beribadah, itu riya. Sedangkan ibadah kita dengan Allah SWT, kita tidak bersangkut dengan makhluk. Yang kedua, riya dalam ilmu. Ilmu, merasakan ilmu lebih tinggi daripada orang lain. Yang ketiga, riya dalam amalan. Bolehlah kalau nak catik. Riya ni 12 perkara kata Imam Ghazali. Riya dalam amalan, menyebabkan amalan dia hebat, lebih tinggi daripada orang lain. Jadi seolah-olah amalan dia itulah yang menyebabkan dia ni masuk syurga. Hilang Allah di situ. Yang keempatnya, riya dalam kata-kata. Kata-kata meninggi-tinggi pun riya. Merendahkan diri sangat pun riya juga. Hingga menafikan apa yang ada. Maknanya nak, orang kata, nak meraih sanjungan orang ramai, dia maka dia bercakap menafikan apa yang dia ada, riya juga. Semua tu berkait dengan manusia, makhluk, riya halu. Riya dalam berzuhud. Zuhud ni sampai, orang kata, sampai tolak terus dunia, contohnya tak ambil dunia, ambil akhirat je. Hebat tu. Sampai macam tu sekali, zuhud, tinggal dunia, kerja apa berhenti. Kan, ada kerja berhenti, tak ada apa-apa, dunia tak ada apa-apa, akhirat katanya, tinggal kerja, tinggal tak mau kerja, nak buat ibadah aja. Lalah pinjam duit dengan orang, minta rokok sebatang dengan orang. Macam tu. Terlampau zuhud sangat. Malah kerja. Ada juga tu kan. Nampak akhirat tinggal dunia. Zuhud melampau. Lalah minta sedekah dengan orang. Dia kerja elok-elok, berhenti kerja. Dunia tak ada apa-apa katanya, akhirat. Saya pernah dengar ada kawan saya tuan-tuan, kerja elok-elok, berhenti kerja.
Mana itu salah yang keenam, riak dengan harta. Harta banyak macam-macam lah. Bila ada kelebihan tu, riak dengan pangkat. Yang ketujuhnya, riak dengan pangkat. Yang kelapannya, riak dengan pencapaian. Pencapaian tinggi, akhirnya dia mengatakan usaha tu daripada dia sendiri hingga lupa Allah. Riak dengan kebolehan, ilmu yang kelebihan yang Allah bagi kepada dia. Maka dia kata, aku seorang yang boleh, orang lain tak boleh. Contoh. Yang ke-10, riak dengan kecantikan tubuh badan. Ni malam ni kita nak bahas. Riak dengan ketampanan serta kecantikan tubuh badan. Ni kita nak bahas malam ni. Tapi dia tak ada yang kedua. Riak dengan suara yang lunak dan merdu. Bahawa kampung ni akulah suara yang baik. Akulah suara untuk wilayah baik. Akulah suara imam yang baik. Akulah suara yang baik orang lain. Suara merdu. Sedangkan suara merdu Allah SWT. Kenapa kita nak riak dengan manusia? Yang ke-12-nya, riak dengan kumpulan yang disertai ramai. Ramai dengan pengikutnya. Rasa megah dengan pengikutnya. Pergi ke mana pun 10 orang escort dia, contoh. Sedangkan 10 orang yang escort dia pun, sarwang pun tak boleh nak tolak malaikat maut cabut nyawa. Betul tak? Jadi sama-sama lah itu insaf. Dan rentetan daripada itu, saya nak baca satu petikan hadis yang mana hadis ni riwayat daripada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tetapi disebabkan amalan-amalan, sifat-sifat yang keji yang kita lakukan ini, itu 7 perkara menyebabkan Allah tidak izinkan naik daripada langit pertama sampai langit ke-7. Yang dia panjang ketika menyebut ini, Sayyidina Muaz menangis. Maka katanya Nabi SAW berpesan kepada aku, yang pertama katanya, amalan yang pertama yang menyebabkan amal kita tidak diangkat oleh Allah SWT, tidak diterima oleh Allah SWT, ialah orang yang mengumpat. Mengumpat. Tak ada kerja tuan-tuan, mengumpat. Duk cari aib orang, duk cari buruk orang. Dia bubuh dalam WhatsApp, dia bubuh dalam TikTok, dia bubuh dalam Facebook. Tak ada kerja, nak aib orang. Sedangkan aib diri banyak, umpat. Mengumpat ni tuan-tuan, walaupun kita cerita betul tentang kawan kita tak suka, mengumpat. Apatah lagi cerita yang buruk. Jadi amalan saja-saja ya. Semayang saja, umrah saja, pergi haji saja, tak terima di sisi Allah SWT kerana dia adalah seorang mengumpat. Kan? Orang sambut ma'ajrah, contoh. Orang sambut ma'ajrah, dia dia tak berubah, masih lagi berada di meja-meja kopi, mengumpat dan sebagainya. Orang sambut meja hajrah, dia mengumpat orang meja kopi. Apa maknanya sambut hajrah? Contoh. Yang kedua, amalan yang menyebabkan amalan kita ni lapisan langit orang yang disebut tak boleh naik amalan. Langit keempat pula orang yang punya sifat ujub. Ujub ni rasa perasan diri. Rasa perasan diri, ujub, rasa kagum dengan diri sendiri, ujub. Tak terima, langit keempat, malaikat langit keempat tolak mentah-mentah dengan perintah Allah SWT amalan tu tersebut. Dilipat-lipatkan kain muka ke muka orang tu. Seperti mana dicampaknya kain buruk ke muka orang. Yang kelima, lapisan langit kelima, orang yang mempunyai sifat dengki. Dengki. Maka orang yang kelima hingga amalan tidak diterima oleh Allah SWT. Tak kira amalan dia, semayang ke, sedekah ke, puasa ke, zakat ke, hajinya. Kalau dia dengki, maka Allah tak terima. Langit kelima tak boleh naik. Sampai lapisan langit keenam, Allah tak terima juga amalannya hebat.
kerana dia tidak berbelah kasihan kepada orang lain. Dia tidak ada mempunyai sifat ihsan. Dan sampailah langit ketujuh, amalan tu tidak diterima oleh Allah SWT. Mereka itu ialah melakukan ibadah dengan keadaan riak. Jadi hati-hati tuan-tuan, 7 perkara ni tak boleh naik langit pertama sampai langit ketujuh. Maka kata Sayyidina Muaz, malaikat setiap penjaga pintu langit itu diperintah oleh Allah SWT supaya tidak menerima amalan orang tersebut. Maka amalan itu dilipat-lipat seperti kain buruk, maka dicampakkan, dibaling ke budak muka orang tu. Maka jatuhlah amalan tersebut hingga mana terbang, tak tahu ke mana pergi. Jadi inilah kita bimbang tuan-tuan, takut untuk diri sendiri supaya amalan-amalan kita ni tidak rosak. Jagalah 7 perkara tadi. Semoga amalan itu simpan sampailah di akhirat. Takut-takut di akhirat nanti timah-timah tak ada, kosong. Na'udzubillahi min zalik. Ini kita takut tuan-tuan. Semoga kita jauhlah daripada perkara-perkara tersebut, insya-Allah. Apapun itu pun mohon pertolongan daripada Allah SWT. Kita tidak ada kuasa. Yang kita ada kuasanya, kuasa diberi oleh Allah SWT. Bagaimana nak dapat itu? Maka kita mohon dengan Allah. Banyak minta dengan Allah. Segala kelemahan, kekurangan kita tahu. Maka kita banyak mengadu dengan Allah. Sebab tu ulama sufi mengatakan, Allah suka orang yang banyak mengadu dengan Allah. Allah suka Allah mengadu, minta ampun, minta maaf dengan Allah, minta doa, minta hajat dengan Allah. Allah suka. Ya Allah tak sukanya banyak kita ni bergantung harap dengan makhluk manusia. Baik tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah sekalian. Baik, malam ni bagaimana cara pengubatan, kata Imam Ghazali, iaitu berkait dengan riak, dengan ketampanan dan kecantikan. Ketampanan dan kecantikan ni adalah anugerah Allah SWT. Maka perlulah kita syukuri, bukan kita takabur, bukan kita riak. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat ke 315. Kitab ni bimbingan mukmin ni dia banyak tebal. Dia kitab ni sampai 676. Oh, lama lah. Ni berada muka surat 315. Tapi dah tak banyak dah. Tak tahulah, mungkin setahun 2 lagi pun habis. Dah, insya-Allah. Jangan kita kira lah bila habis. Yang penting ilmu yang kita pelajari itu kita sama amalkan. Rawatannya ketampanan dan kecantikan. Rawatannya ialah dengan meneliti batinnya. Pergi ke batin, tanya hati. Dengan cara menggunakan kacamata orang yang berakal. Kacamata orang yang berakal, maknanya tilikkan orang yang berakal, yang sempurna. Jangan hanya memandang lahiriah sahaja. Mana tengok batin. Jangan kita tengok zahir sahaja. Janganlah kata hanya memandang lahiriah sahaja sebagai pandangan segala jenis binatang. Binatang. Jadi kita jangan tengok cara zahir sahaja. Mana Allah sebut, Nabi pun sebut, Allah sesungguhnya Allah tidak memandang, sesungguhnya Allah SWT tidak memandang rupa parah kamu, ya Allah pandang ala hati kamu. Itu maksud tu hati kita lah. Jikalau seseorang itu suka melihat pada batin, pada rohani, hati, jiwa, rohani, yakni bahagian-bahagian dalam tubuhnya, pastilah akan diketahui pelbagai jenis keburukan serta kekotoran yang terkandung. Jadi mana ni nasihat Imam Ghazali ni, maka kita banyaklah melihat batin kita, di samping kita cermin diri. Orang kata cermin diri, suluh diri, tehak diri. Betul lah tu. Macam kita sebut dululah. Kadang-kadang kita banyak duk suluh orang, duk cermin orang. Jadi kita duk nampak buruk orang. Sebab tu kata ulama, apabila kita berada di hadapan cermin, maka yang cermin, yang suluh itulah kita, bukan orang lain.
Ni ada cermin, tapi duduk dalam cermin tak nampak buruk dia, duduk nampak buruk orang lain. Oh, ini berat ni. Ini berat ni. Ini penyakit hati yang sangat berat. Sebenarnya jika seseorang itu suka menginsafi diri sendiri dengan banyaknya kita rasa kita mengaku Allah SWT, kita banyak dosa, dan juga disebut oleh para ulama adalah merupakan satu dosa besar sekira mana kita mengaku bahawa kita tidak berdosa. Oh, bahaya dah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita bukan maksum. Nabi sendiri tuan-tuan, Nabi sendiri diberitahu oleh Allah SWT bahawa Nabi itu maksum, bebas daripada dosa. Nabi sendiri diwahyukan oleh Allah SWT, maka Nabi cerita sendiri, highlight diri sendiri di depan kaumnya bahawa dia adalah ahli syurga. Tapi Nabi SAW merasakan dirinya berdosa. Sebab itulah datangnya hadis, ada beberapa hadis tentang istighfar. Ada hadis, riwayat hadis mengatakan Nabi beristighfar satu hari 100 kali. Ada dalam hadis lain, dalam satu majlis, sahabat mendengar Nabi beristighfar 70 kali. Antara istighfar Rasulullah ialah Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ni istighfar ni ada dalam Khulasah, dalam kitab Tariqah Al-Hamadiyah, Al-Idrisiyah. Boleh baca tuan-tuan. Boleh baca 70 kali ataupun 100 kali. Ataupun dengan lafaz Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Boleh. Ataupun Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Maka disebut dalam kitab itu, siapa yang membacanya dalam satu hari, satu majlis 70 kali, maka Allah menghapuskan segala dosa-dosanya. Seperti mana buih di lautan. Baca tuan-tuan. Waktu pagi, waktu petang. Baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ataupun Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu ada hadis sahih. Boleh baca. Itu zikir. Orang yang banyak berzikir, orang banyak beristighfar, maka kata Nabi disukai oleh Allah SWT dan para malaikat dan dibenci oleh syaitan. Dalam hadis orang banyak beristighfar, maka Allah suka, malaikat suka dan dibenci oleh syaitan. Pasal apa syaitan benci? Pasal istighfar tu Allah hapuskan dosa kita. Sedangkan syaitan ni memujuk kita supaya banyak buat dosa. Pasal apa? Pasal syaitan nak ajak kita masuk neraka sama dia. Banyakkan istighfar. Baik. Baik, dia rasa ni, dia kata apa? Pasti ia akan merasa jijik. Dia kata, sebenarnya jika seorang itu suka mengisafi diri sendiri ni, merasa diri berdosa, bersalah, maka bertobat dengan Allah SWT, memohon banyak keampunan pada Allah SWT, pasti ia akan merasa jijik dan tidak akan merasa mulia dengan ketampanan atau kecantikan yang dimilikinya. Jadi itulah perkara yang menunjukkan kepada ketampanan dan kecantikan. Selagi mana kita tidak turunkan, rendahkan diri kita, merasakan kita ni hebat, maka selagi itulah riya itu bertapak di dalam hati. Na'udzubillahi min dzalik. Bukankah di seluruh tubuh itu dipenuhi dengan kotoran? Kan? Sebagaimana saya petik daripada seorang tuk guru lah. Apa kita nak bangga-banggakan diri kita? Dalam diri kita ni darah pun najis, air kencing pun najis. Air liur pun boleh jadi najis. Kita pergi ke mana sendiri, dalam perut kita ada kantong najis. Apa yang kita minum keluar jadi najis. Apa yang kita makan nasi semua keluar ke tubuh, berak kita tu jadi najis. Bermakna kita ni najis, pergi ke sana ke sini bawa najis. Jadi apakah yang kita banggakan? Betul tak? Betul tak? Semua kita dah. Semua kita ni. Dan apabila kita buang kencing dan berak itu adalah merupakan nikmat. Maknanya perlu kita syukuri juga disebut oleh ulama. Walaupun kita buang najis, kita kena syukur pada Allah SWT. Pasal apa tu?
Pasal apa? Pasal ada sahabat kita, kawan kita yang tak boleh berak, tak boleh kencing. Nah, mana kalau kita boleh berak, boleh kencing, itu nikmat. Itu bukan nikmat sehat. Nampak tuan-tuan? Nampak? Sebab itulah Nabi kata, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Baca ghufranakal alhamdulillah, maknanya ghufranakal alhamdulillah, mana aku bersyukur pada Allah SWT. Doa tu masuk tandas tu, kita nak tepat yang najis nak buang, keluar tu syukur. Maka kita bersyukur dengan alhamdulillah. Bukan keluar-keluar tandas lega. Lega tu boleh sebutlah lega. Tapi sebut lega pun tanda syukur. Sepatutnya alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT, aku boleh berak, boleh kencing hari ni. Nampak tuan-tuan? Jadi disebabkan kesyukuran itu, maka Allah tambahkan nikmat. Ya? Baik. Jadi penuh kita dengan kekotoran. Jadi jagalah tubuh badan kita sendiri. Kenapa kita ni dah semua najis, pergi ke mana pun najis. Dunia pun tempat najis. Kita nak pergi ke tempat yang elok. Jadi kita kena clearkan, bersihkan zahir dan batin kita. Selain daripada itu, setelah mati, setelah mati ia akan berubah menjadi mayat. Menjadi mayat yang sebenarnya termasuk dalam kotoran juga. Tapi spesialnya mayat manusia ni tak sama dengan binatang tu. Binatang tu bangkai. Tapi mayat manusia bukan bangkai. Tak najis itu mulianya kita ni. Bukankah ini yang terkotor di antara segala kotoran yang ada? Seterusnya kemana perginya ketampanan dan kecantikan yang kita miliki? Mana pergi? Bila mati habis, tuan-tuan. Cantik, kaya, hebat masa hidup, tuan-tuan, mati habis rupa. Tak ada cantik dah mati. Siapa minat? Kau ada tuan-tuan, orang mati orang pergi minat nak kahwin? Ada? Ada? Tak ada kan? Kau ada lah. Dia ni cantik ni. Walaupun dia mati aku nak kahwin dengan dia, ada? Tak ada dah. Kaya? Tak ada dah. Habis dah. Betul Nabi sebut dalam hadis, aksiru min zikri hazil ladzat. Kematian itu adalah memadamkan segala kelazatan. Aksiru min zikri hazil ladzat. Maknanya kematian itu menghapuskan segala kelazatan. Mana apa maksud? Makan, minum, kecantikan, apa nikmat-nikmat yang kita kecapi dunia akan putus semua sekali. Wah, sebab apa? Sebab mati. Habis dah. Tak ada dah. Habis dah. Tak ada apa. Jadi Imam Ghazali tegur di sini, hilanglah segala kekotoran sebut tu yang dimiliki ketampanan tu, kecantikan tu bila mati. Yang pada suatu hari, suatu ketika dulu pernah dibangga-banggakan dan dia sombongkannya. Mana pergi? Tak ada dah. Gelaran-gelaran kita, pangkat-pangkat kita, harta-harta kita semua habis dah. Yang tinggal adalah kita dalam kubur pada tuan, amalan soleh. Itulah yang pergi dalam kubur kita, amal soleh. Yang kita bawa sedekah jariah. Dua perkara apabila kita masuk dalam kubur yang berada dengan kita, amal soleh kita, sedekah jariah kita. Dua. Yang ketiganya hak dunia. Di dunia masih ada apa dia? Anak soleh. Ada anak. Kalau ada anak, tak ada orang. Kalau ada anak yang mendoakan kebaikan untuk ibu bapa, dapatlah saham. Kata tak ada lah. Bermakna dua yang kita bawa, satu yang kita tinggal. Itu kata tiga tu. Itu hadis sahih Nabi sebut tu. Apabila kita mati, putus segala amalan kecuali tiga benda. Sedekah jariah kalau ada masa hidup. Amal soleh kalau ada, mengaji apa semua tu. Betul, kita dah ajak mengaji, kita dah ajak kuliah, kita dah ajak zikir. Pasal apa dah ajak tu? Tok Imam ajak, pengurusi masjid ajak, ustaz ajak. Pasal apa? Pasal nak kumpul dana akhirat. Nak kumpul bekal untuk kita masuk dalam kubur. Itulah matlamat kitanya. Apa yang kita mengaji ini pasti dan pasti akan jadi teman dalam kubur.
Apa yang kita baca Quran menjadi teman dalam kubur. Apa yang kita sedekah jadi teman dalam kubur. Kita nak buat peneman kita dalam kubur. Masalah sekarang ni kata ulama, kita sibuk teman dunia. Sedangkan teman dunia tu macam menjaga kita. Yang kita buat teman akhirat. Itu bahaya. Belum tentu teman dunia kita menjadi teman kita di dalam kubur. Dan sudah pasti amal-amal soleh kita yang kita buat ni pasti menjadi teman kita dalam kubur. Betul tak? Betul tak tuan-tuan? Betul? Puan-puan? Betul? Nampak? Allah Rabbi ya Karim. Banyaknya dosa kita noh. Banyaknya dosa kita. Tapi kita duk kuasa banyak amalan. Sebab tu kata ulama, kita jangan tertipu dengan amalan kita yang banyak. Pasal apa? Pasal kadang-kadang amalan-amalan kita yang banyak boleh rosak dengan amalan buruk kita. Betul tak? Mengumpat tadi? Memfitnah tadi? Duk umpat orang kat meja kopi? Duk fitnah orang kat kedai makan? Contoh. Habis pahala. Balik ceramah kedai kopi. Contoh tuan-tuan. Saya bagi contoh. Umpat ni mana pergi pahala? Nampak tuan-tuan? Banyak dosa kita ni. Tapi masalahnya kita tertipu dengan amalan kita. Kata ulama, kita tertipu dengan amalan kita banyak. Oh, aku mengaji ahli syurga dah. Aku jadi ustaz syurga dah. Ya ke? Belum tentu tuan-tuan. Aku dah haji dah, surga dah. Aku dah kata Quran dah. Tapi guru saya beritahu, sekarang ni ramai orang suka mengaji Quran. Orang bangga mengaji Quran. Penuh masjid, penuh surau mengaji Quran. Tapi ilmu fardu ain tak ngaji. Betul tak? Tak betul. Sebab apa? Sebab ngaji Quran tu bukan wajib. Hak wajibnya baca Fatihah tu dalam sembahyang tu. Patutnya hak wajib belajar fardu ain tu. Bermakna dia tak boleh lepas dosa tu dengan Allah kalau tak ngaji fardu ain, kata guru saya. Dia pasti fardu ain tu mengaji ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fiqh dulu, barulah dia ikuti Al-Quran. Ni duk puluh ngaji Quran. Masjid dan surau mengaji Quran penuh, tapi ngaji fiqh, tauhid, tasawuf, fiqh tak ikut. Tak kena. Sebab itu fardu ain. Bila sebut fardu ain, wajib atas tubuh badan. Adapun Quran tu sunat. Belajar tajwid tu sunat. Apa? Fardu kifayah. Hak wajib nak betul bacaan fardu dalam sembahyang, Fatihah, tahiyat tu. Jadi orang tidak memahami konsep fiqh aulawiyat. Saya tengok siapa imam? Imam mengajar fiqh aulawiyat. Ada? Imam. Saya tengok ada kitab ni. Fiqh aulawiyat. Imam baca. Fiqh keutamaan. Jadi kita kena utama. Hak mana utama dulu? Ada orang bangga. Sebab dia masih besar kerana tidak belajar ilmu fardu ain. Ni sebut ni. Bukan saya nak menakut-nakutkan. Habis dah, keluar tajuk sikit. Apa tadi? Kita kembali, banyaknya dosa kita. Macam mana sekalipun kata ulama, macam mana kita buat amalan banyak sekalipun, jangan kita mengatakan bahawa kita banyak amalan. Tetap kita mengatakan bahawa kita ni banyak dosa. Barulah kita tidak ada penyakit riak. Boleh? Tu bahaya tu. Orang kata jangan kita ni, bahasa sekarang dia kata bajet bagus. Kita jangan bajet bagus. Walaupun kita tahu banyak kita buat amal, banyak kita buat. Kita tahu kita banyak beramal, banyak zikir. Kita cek dah dosa kita banyak mana? Cek dah. Cuba timbang, banyak mana dosa? Mana banyak kita zikir dengan kita umpat orang? Berapa banyak kita sembahyang sunat dengan kita fitnah orang? Kita kena cek situ. Boleh? Tidakkah manusia mengingati bahawa pada setiap saat tidak mustahil baginya ia akan dihinggapi satu penyakit atau kerana sesuatu sebab
lalu akan lenyap sama sekali kegagahan tubuhnya. Nampak? Lenyap gagah tubuh tu kalau dia tahu. Ketapanan wajahnya lenyap. Tak ada. Kalau dia tahu itu penyakit. Atau kecantikan mukanya. Tapi problemnya dia rasa dia tak penyakit. Masalah dah. Macam saya kata tadi lah. Adalah berdosa besar kalau kita mengaku tidak berdosa. Dan sebut oleh ulama, bisa sengatan, kata ulama sufi lah, saya ambil daripada ulama sufi, ulama tasawuf, kata ulama dia kata, sengatan binatang berbisa adalah berbisa. Siapa dia? Ular bisa kan? Silat-silat boleh buat maut. Sengatan ikan sembilan bisa. Tetapi kata ulama, sengatan nafsu lagi berbisa. Boleh faham? Boleh faham maksudnya? Sengatan makhluk ni berbisa. Tetapi dia tidak merosakkan akidah. Dia tidak merosakkan amal. Tetapi sengatan nafsu, ikut nafsu syahwat ni lagi berbisa. Tidak tahu dengan Allah Taala. Hebat bahasa ahli sufi Dia kata sengatan binatang berbisa tu bisa. Tetapi lagi bisa sengatan hawa nafsu. Kan? Baik. Itu kitab-kitab itulah, kitab-kitab ilmu tasawuf lah, ilmu-ilmu tasawuf yang tinggi-tinggi masuk dalam kitab hikam pada sebut Baik. Dia kata apa lagi ni? Bukankah sudah banyak terjadi bahawa wajah-wajah yang rupawan tiba-tiba sahaja berubah menjadi buruk dan menjijikkan kerana terkena penyakit yang tidak disangka-sangka. Habis. Mana apa maksudnya? Ketampanan, kecantikan itu adalah bersifat sementara. Apabila mati habis. Dan ada juga cantik itu tiba-tiba menjadi tak cantik dengan penyakit. Betul? Kita tengok dulu cantik, kita tengok dengan body badan dia pun cantik. Muka cantik. Bila terkena penyakit, muka jadi lebam, badan pun jadi, jalan pun 3 selender contoh. Cengek jalan macam ketam contoh. Muka pun hitam, legam, hilang. Pasal apa? Pasal dah ditarik oleh Allah SWT. Sebelum ni orang kata, dulu aku tengok cantik, handsome, badan semua cantik sekarang. Itu menandakan kita tu, kecantikan itu tidak bersifat kekal. Apatah lagi, kalau masa dia cantik tu, dia riak, dia takabur. Maka banyak-banyaklah dia kena bertaubat dengan Allah SWT. Apabila ditarik tu, baru dia nak insaf. Tak cantik dah. Dulu ramai peminat, sekarang tak ramai peminat dah. Dulu suara cantik, suara sedap, orang tak minat dah. Muka cantik, badan orang tak minat dah. Contoh tuan-tuan. Dulu orang tengok muka dia cantik, orang ambil gambar, buat kulit majalah. Buat pergambaran dan sebagainya. Masa cantik, dah tua, dah ada penyakit, tak cantik dah. Macam tu. Jadi, peringatan demi peringatan itu yang ada pada diri kita tu, maknanya itu adalah teguran. Nasihat daripada Allah SWT. Mujurlah ada teguran gitu. Itu tanda Allah sayang kat kita. Teguran dan teguran daripada Allah SWT tu sebenarnya Allah bukan nak zalim kita. Allah nak suruh kita ingat kat dia. Allah nak suruh kita ingat kat dia. Allah bagi kita sakit, Allah bagi kita masalah, Allah bagi kita ni, Allah nak suruh kita ingat kat dia sebenarnya tuan-tuan. Kalau tidak kita jadi lupa. Lupa sampai tak ingat ke Tuhan. Betul? Bagi kaya bagi sihat tak kena uji apa, jadi kita lupa kat Tuhan. Betul tak? Bila Allah bagi sakit, rupanya aku sakit ni. Itu Allah tegur itu. Allah. Belum ni tak ada masalah, lepas tu ada masalah. Ini Allah uji aku. Mana kita kembali kepada dia. Nampak tuan-tuan? Tu, mujur, syukur. Sebab ada perkara-perkara itu datang pada kita, menyebabkan kita ni tidak hanyut dengan kekayaan, tidak hanyut dengan pangkat, tidak hanyut dengan harta benda dan sebagainya. Maka kita kembali mengikuti Allah SWT, mengisafi, dan ruang-ruang taubat terbuka luas oleh Allah SWT untuk kita.
Mujur, syukurlah. Allah bagi gitu. Itu pun yang orang pilih. Ada juga tuan-tuan dah nak mati masih tak sah lagi. Masih lagi tak berubah lagi. Umur 60-70 tahun mati masih lagi. Duduk peluk dan sebagainya. Contoh. Ada juga. Mengikut apa yang Allah kehendaki. Baik. Dengan menyedari bahawa perkara-perkara di atas itulah yang akan dapat menghilangkan penyakit kesombongan dalam diri, dalam hati. Itu bagi seseorang yang bangga dengan ketampanan badan dan kecantikan wajah yang dimiliki dan lain-lainnya. Baiklah, direnungkan dalam-dalam agar hatinya dapat diubati dengan sendiri. Ini cara proses disebut oleh Imam Ghazali bagaimana nak mengubat penyakit kesombongan dan ketampanan. Jadi apa maksud dia? Maka kita sedang syukur. Alhamdulillah, aku bersyukur kepadamu ya Allah kerana kau beri aku cantik, ketampanan. Mohon jauhlah aku ni daripada riak dan sebagainya. Dan aku tak maulah nak kecantikan, ketampanan wajah aku ni, aku tak maulah nak buat maksiat dan sebagainya ya Allah. Kalau boleh aku ni nak sentiasa bersamamu ya Allah. Apa yang aku miliki ni akan hilang ya Allah. Sepatutnya macam tu. Patut macam tu. Tapi setengah-setengah orang ni dia apabila dia cantik, apabila ketampanan, kalau orang lelaki tampan lah, kalau orang perempuan cantik. Jadi kalau orang lelaki ni tampan, dengan ketampanan tu dia kacau perempuan tu, bini orang pun dia sapu, contoh. Sama je orang perempuan, dia cantik, dia kebah warna, dia kebah laki warna, dia orang ni tidur laki ni sebab apa? Sebab cantik maksiat. Itu salah kan? Jadi nak ubat dia tu, penyakit kesombongan ni, apabila kita mati, hilanglah ketampanan dan kecantikan itu. Tak ada, sementara saja. Tapi kalau dia bergelumang dengan dosa dan maksiat, kalau sempat bertobat, alhamdulillah. Tak sempat bertobat, maka tangguhlah. Kalau dia gunakan ketampanan kecantikan untuk mendekatkan diri dengan Allah SWT, lagi dia bersyukur pada Allah SWT, tidak lupa Allah SWT, jadi bertambah-tambahlah pahalanya. Jadi dua perkara. Apabila kita mati itu, dua perkara. Dia dapat dosa atau pahala. Itu je kemuncaknya. Ya tuan-tuan habis tajuk. Baik. Ketiga, tengoklah isyak kita berhentilah. Bismillah. Ketiga, rawatan riak berkaitan dengan kekuatan dan ketangkasan. Allah bagi dia kuat, Allah beri ketangkasan. Kuat ni macam mana kuat ni? Kuat ni macam gagah lah tuan-tuan. Gagah, macam jadi badang contoh kan. Ketangkasan ni kita nak kias ke mana? Ketangkasan ni contoh orang-orang jana peninju atau pesilat. Contoh, ketangkasan dia dimiliki itu. Jadi bila ada kekuatan dan ketangkasan tu, dia ada datang sombong. Sedangkan ilmu tu daripada mana sebenarnya? Ilmu tu daripada guru dia ajar, contoh. Guru dia tu daripada mana guru dia? Guru dia sampai dari mana? Pusing ikut mana pun tuan-tuan, ilmu tu semua pergi ke mana? Daripada Allah. Daripada Allah SWT. Apa yang kita miliki, kita kena pergi sampai kepada Allah SWT. Barulah riak. Kalau kita berhenti kepada makhluk, jelah riak itu. Syirik dan sebagainya. Kebanyakan kita berhenti kat makhluk, tu masalah tu. Patutlah kalau kita belajar ilmu tauhid, kita kembali kepada mengesakan zat Allah, mengesakan sifat Allah, mengesakan af'al Allah. Bebas, selamat kita daripada rosaknya akidah, daripada syirik, riak dan sebagainya. Lepas tu kata ulama, kita tengok makhluk, nampak Allah. Kita tengok manusia, kehebatan manusia, nampak Allah. Kita tengok kecantikan muka bumi ini, ketampanan manusia, kita nampak Allah. Barulah kita tidak berserabut dengan riak. Persoalannya kita tak sampai kepada Allah. Kita tengok makhluk, kita nampak besar makhluk. Kita tengok cantik makhluk, cantik makhluk. Allah di mana? Tak sampai kepada Allah. Hakikat tu jadi sesak baraklah kita. Boleh rosak akidah. Boleh tuan-tuan Perasaan sombong. Perasaan sombong dengan sebab di atas ini. Rasanya mudah sekali untuk dilenyapkan apabila seorang itu suka memerhatikan dirinya.
Bagaimana keadaan tubuhnya ketika didatangi satu penyakit? Dulu kuat, ketangkasan. Bila penyakit tak boleh dah. Dulu badan sehat, tuan-tuan, silat, meninju. 5 orang, 6 orang dia boleh tibai. Flying kick, side kick semua ada lah. Buah siku, buah lutut. Buku 5 semua ada. Tapi penyakit tak boleh apa dah, tuan-tuan. Bila penyakit, tuan-tuan, orang tolak pun rebah. Apa nak bangga? Apakah yang akan dialami sekiranya sudah tidak mampu melakukan sesuatu selain berbaring di tempat tidur? Kata dulu hebat, dulu silat, dulu hang boxingnya, tengok tak apa dah. Semua kau ada. Kemanakah kekuatan dan ketakasan dahulu? Tak ada. Tidak perlu sakit. Tidak perlu sakit yang parah. Andai yang ada sebuah urat sahaja yang tidak normal dalam tubuhnya, pastilah dia menjadi lemah sekali. Lebih lemah dari setiap makhluk selemah-lemahnya. Contoh dia kuat. Contohnya dia kuat. Allah sakitkan lutut je. Allah bagi dia sakit lutut je. Tak boleh nak silap dah. Tak boleh nak jadi tomoy dah. Jalan pun tongkat dah. Nak tomoy apanya? Orang tolak pun rebah. Nampak tak? Allahu Rabbi ya Karim. Jadi isah kita. Bagaimana sekiranya kakinya tersusuk sebuah duri? Bukankah sudah tidak dapat berjalan lagi dengan wajah dan sempurna? Terpijak paku dan sebagainya. Terencuk-encuk lah. Andainya lagi jika sudah diinggapi oleh penyakit panas seharian, sudah pasti kekuatan dan ketakasan itu tidak dapat dipulihkan dalam waktu yang sihat, yang singkat. Contoh panas sangat, badan panas, air tak ada. Maknanya tak boleh minum apa. Badan kita jadi lemah walaupun hebat macam mana. Tak boleh nak tinju, tak boleh nak silap dah. Jadi itu mana? Perlu kita insafi, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan. Peringkat yang pertama. Peringkat kedua, ketiga kita akan sambung akan datang. InsyaAllah masuk. Allahu a'lam. Ya baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah yang kurang adalah kelemahan diri saya. Saya mengampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta maaf. Apa yang baik itu kita jadikan teladan. Apa yang tidak baik jadikan sepadan. Mohon ampun dan maaf. Kita tangguh majlis kita pada malam ini dengan semoga berkah diberkati oleh Allah SWT dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqqi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa alihi ajma'in. Radina billahi rabba bil islami dina bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasulah. Allahumma afina fi badanina, Allahumma fi absarina, Allahumma afina fi asma'ina. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ma dhamma syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina ad-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah